KB Channel. Kalau Wan Ahmad Faisal sendiri kata bahawa Hamzah Zainuddin lebih baik daripada Muhyiddin, maknanya dia dah hilang keyakinan pada Presiden parti dia sendiri. Tetapi bila dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim aura dia lebih hebat daripada timbalan Presiden parti dia, kalau saya jadi Wan Ahmad Faisal, kau dah tahu Presiden kau tak boleh pakai, timbalan Presiden kau pun tak boleh pakai, kau berhentilah jadi wakil rakyat bersatu. Lebih baiklah kau sokong BMX. Betul tak? Bukan suruh keluar lompat mati, tapi dia boleh nyatakan pendiriannya menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dilakukan oleh 6 orang tu kan. Nak tunggu apa lagi? Jarang saya tengok Wan Ahmad Faisal ni tak menipu, tapi kali ni dia jujur kan. So lebih baiklah dia terjemahkan kejujuran dia tu dengan tindakan. Dah tahu kedua-dua kepimpinan presiden dan timbalan presiden dia tak boleh pakai dan tahu aura Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih baik, maka sokong je lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa Bazir masih? Okey? Ada lagi? Ariel Hamdan dia cakap sekarang ni pembangkang tak kuat. Kenapa kerajaan tak buat pilihan raya tu? Ya. Sekarang pembangkang tak kuat, kenapa tak buat pilihan raya terus? Tak buat pilihan raya terus ke tak buat pilihan raya 2026? Dia cakap pilihan raya 2026. Tak buat pilihan raya segera lah maksud dia. Dia tahu ke bila PMX nak buat pilihan raya? Ada tak kita kalau nak buat pilihan raya setahun daripada sekarang, kita announce setahun daripada sekarang aku akan buat pilihan raya? Ada? Tak ada. Kalau budak-budak yang sekolah tak tinggi tanya soalan macam ini, aku boleh terima lagi lah. Betul tak? Dia bekas ketua perangan sebuah parti yang terbesar di Malaysia. Bekas ketua perangan UMNO tanya soalan macam ni. Kita ni bila nak buat pilihan raya, pertama sekali kita kena tahu bila masa yang sesuai kita nak buat pilihan raya. Pertama, adakah rakyat betul-betul menerima kita? Kan? Kita kena baca tu. Nombor 2, kita kena tengok kalau kita adakan pilihan raya tu kita boleh menang besar tak? 100% yakin ke? Atau berapa persen keyakinan kita boleh bentuk kerajaan dengan mudah? Maksudnya bukan semata-mata sebab pembangkang tak kuat dengan Tidak. banyak faktor lah. Ya. Kemudian kita kena ingat juga, contohnya macam kali ni tak boleh lah ambil kira, tapi macam dulu zaman BN, kita kena ambil kira juga soal manifesto kita yang lepas. Sudahkah kita tunaikan semua benda yang kita nyatakan dalam manifesto? Itu juga memainkan peranan. Silap Dato' Najib dulu, patut kita buat pilihan raya selepas sukansi, ada mood yang bagus, tetapi kita delay sebab ada lagi perkara di dalam manifesto yang kita belum tunaikan. Selain daripada itu juga feel good factor kan. Contohnya tahun ni saya tak nafikan bahawa sudah ada feel good factor untuk kita adakan pilihan raya, sebab PMX banyak bagi bantuan kepada rakyat. Kita punya apa dipanggil, kita punya bajet ataupun belanjawan memberi banyak kelebihan, bantuan STR meningkat dan sebagainya. Ada bantuan SARA lagi, ada bantuan itu, ada bantuan ini. Memang feel good factor tu ada, tapi cukup tak? Kita maaf cakap lah kan, kadang-kadang saya tengok macam hari ni apa yang PM bagi pun kan, bagilah banyak macam mana pun, bangsa yang tak mengenang budi dan tak bersyukur ni masih lagi protes kan. Benda baik yang kita buat langsung
tak diambil kira. Tapi jangan sampai ada satu silap. 10 benda baik kita buat, satu silap, yang satu silap tu je yang dia orang kena. Ini kena ingat juga. Feel good factor. Dan dalam masa yang sama juga, ada kemungkinan besar kan, kita nak buat lebih banyak lagi benda baik untuk rakyat. Mungkin kena tunggu belanjawan yang akan datang kan. Mungkin tahun ni tak sempat nak masuk dalam belanjawan kerana kita ada limitation. Setiap apa yang kita janjikan tu kita kena make sure kita tunaikan, sebab kita akan jadi kerajaan balik kan. Lainlah macam pembangkang ni, dia tak perlu fikir, dia boleh janjikan bulan dan bintang sebab dia tahu dia takkan dapat kuasa. Tapi kalau kita tahu kalau PH dengan BN ni kekal bersama, termasuk dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, InsyaAllah for sure kita akan kembali berkuasa. Kita tak boleh janjikan bulan dan bintang. Kita kena tabur janji yang kita mampu untuk laksanakan. Macam dulu BM kan? Hanya janji yang mampu dilaksanakan yang akan kita lontarkan. Ini benda-benda yang perlu diambil kira lah sebelum kita membuat keputusan. Apa pun, kalau katalah PMX nak kekalkan tahun depan, dia nak cepatkan setahun, dia boleh je buat. Dan dia paling lama notis pun sebulan sebelum pilihan raya kan? Umum ni, lepas tu SPI bersidang kan? Lepas tu ada seminggu, lepas tu penamaan calon, sebulan ni lebih kurang, sebulan lebih paling lama kan? Kita akan adakan pilihan raya. So tak semestinya PMX tak buat pilihan raya segera, tapi bergantung kepada mood rakyat juga. Kalau rakyat lebih gemar dengar fitnah daripada fakta, ada kemungkinan kita kena drag sampai 2027 sampai habis penggal kan. Ini bergantung. Okey, ada lagi? Orang nak baca sekarang kan kena gantung kan. Tapi bersatu bahagian macam ni minta dia kenakan lebih tingkat. Ini politik dalaman bersatu lah. Muhammad Faisal kan ahli Parlimen Macang. Kalau ahli Parlimen Macang ni dia ambil tindakan tegas, apa pasti dia tidak akan dicalonkan semula kan. Bila dia tak dicalonkan semula, orang-orang yang desak untuk ambil tindakan tegas tu ada peluang lah jadi wakil rakyat kat situ. Itu je. Okey. AB Channel.